Untuk semua bersama kita fahami dunia. Masalah undang-undang jangan bimbang, dengar sembang waman kita bincang. Bincang-bincang. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Saya Zubaidah binti Syikawi, pengarah Jabatan Bantuan Guaman Sarawak, dan di pagi yang indah ini, sekali lagi saya berada di studio rakaman podcast Jabatan Bantuan Guaman, di mana bersama saya hari ini adalah Tuan Roslizi Sulaiman. Untuk makluman semua, tujuan podcast Sembang Guaman yang diadakan oleh Jabatan Bantuan Guaman ini adalah lebih kepada menyebarkan maklumat yang lebih efektif, berkongsi hal undang-undang kepada orang-orang di luar sana. Jadi saya mengalu-alukan kedatangan Tuan Roslizi Sulaiman, iaitu Timbalan Pengarah Insolvensi Bahagian Kebengkrapan Jabatan Insolvensi Malaysia. Terima kasih Tuan kerana sudi datang dan sudi menerima jemputan kami yang saya boleh katakan jemputan yang agak singkat dalam masa 3 hari, dan kami di Jabatan Bantuan Guaman sangat berbesar hatilah dengan kehadiran Tuan pagi ini untuk tujuan berkongsi maklumat, berkongsi hal undang-undang berkaitan dengan kebengkrapan dan kebengkrapan lah daripada Jabatan Insolvensi Malaysia. Jadi mungkin Tuan boleh perkenalkan diri kepada semua pendengar dan penonton di luar sana. Okey, baik. Terima kasih Puan Zubaidah. Seperti yang Puan Zubaidah bagi tahu tadi, saya Roslizi Sulaiman. Saya kini bertugas di bahagian kebengkrapan, menjawat jawatan Timbalan Pengarah Insolvensi di Jabatan Insolvensi Malaysia Putrajaya. Kemudian sebelum saya berada di Jabatan Insolvensi Malaysia, saya bertugas sebagai Timbalan Pendakwa Raya di Kuala Lumpur. Sebelum itu, saya berada di mahkamah menjawat jawatan penolong kanan pendaftar dan juga magistrat. Itu serba sedikit sahaja. Jadi dari situ kita boleh nampaklah pengalaman Tuan Roslizi Sulaiman yang sangat luas dari segi perundangan. Dan untuk makluman penonton semua, Tuan Roslizi Sulaiman merupakan kira format saya di UiTM Shah Alam pada tahun 2008-2009 Tuan kan Tuan? Dan saya baru jumpa Tuan balik ni selepas 15 tahun. 15 tahun Selepas 15 tahun dan setelah dimaklumkan oleh rakan-rakan lain yang Tuan Roslizi Sulaiman sangat berpengalaman luas dalam bahagian kebengkrapan, di mana tu sebab saya pilih Tuan Roslizi Sulaiman sebagai jemputan podcast hari inilah. Jadi Tuan, mungkin untuk makluman Tuan juga, kami di sini kenapa tajuk kebengkrapan dipilih sebagai topik perbincangan hari ini adalah kerana untuk makluman semua, dalam podcast Sembang Guaman Jabatan Bantuan Guaman, tajuk podcast kebengkrapan telah menerima 5,000 lebih view. Jadi saya disyorkan untuk menyambung baliklah podcast tersebut Tuan. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan definisi kebengkrapan dulu Tuan. Definisi kebengkrapan Puan Zubaidah. Secara ringkas saja Secara Tuan. ringkas. Sebab kenapa saya nak ringkas je Tuan? Sebab di luar sana kami lebih kepada memberi maklumat kepada orang awam, orang public kat luar sana lah, supaya mereka lebih memahami konsep kebengkrapan, definisi di bawah Jabatan Insolvensi Malaysia. Okey, saya cuba jelaskan definisi kebengkrapan ini dalam bahasa kita kata layman term, dalam bahasa yang mudah difahami. Kebengkrapan ini adalah salah satu prosedur penguatkuasaan penghakiman. Seseorang ataupun sesuatu pemiutang penghakiman apabila dia mendapat penghakiman daripada penghutang penghakiman, iaitu orang yang berhutang dengan dia. Jadi penghakiman yang dikeluarkan mahkamah itu kalau tanpa penguatkuasaan, kita panggil ia hanyalah sekadar paper judgement. Yes, betul. Jadi penghakiman itu perlu dikuatkuasakan. Jadi salah satu cara untuk menguatkuasakan penghakiman tersebut adalah dengan cara
bank ataupun institusi kewangan memfailkan permohonan ke mahkamah untuk membankruptkan peminjamnya. So apabila peminjam dibankruptkan, berada di bawah pentadbiran kebankrapan, jadi dia ada prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi bagi memastikan bank ataupun institusi kewangan dapat recover, dapat semula wang yang dia beri pinjam kepada penghutang tadi. Secara ringkasnya. Jadi Jabatan Insolvensi Malaysia ni, peranan sebenar Jabatan Insolvensi Malaysia ni untuk tujuan kebankrapan tu Tuan? Okey, dari sudut peranan kita, apabila seseorang itu dibankruptkan oleh apabila perintah kebankrapan dikeluarkan terhadap seseorang itu, peranan kita adalah untuk mentadbir aset-aset milik bankrupt. Mentadbir hal ehwal bankrupt. Kemudian kita juga bertanggungjawab secara ringkas untuk menghasilkan ataupun kita kata dalam bahasa mudah, kita dapatkan aset bankrupt dan kita cuba untuk jual ataupun lelong, dan kita hasil daripada jualan aset-aset bankrupt itu kita akan agihkan di kalangan pemiutang-pemiutang bankrupt. Lebih kurang begitulah kita punya itu memang peranan Jabatan Insolvensi Malaysia lah. Lebih kepada mentadbir hasil-hasil daripada penghutang untuk dibahagikan kepada pemiutang. Adakah secara ringkasnya begitu Tuan? Lebih kurang begitulah, ataupun kita kata mentadbir hal ehwal bankrupt, mentadbir kebankrapan, hal ehwal bankrupt dan juga aset-aset bankrupt untuk faedah pemiutang-pemiutang. Okey. Jadi Tuan sebagai timbalan pengarah bahagian insolvensi, peranan Tuan sebagai timbalan pengarah di bahagian tersebut Tuan. Apa peranan sebenar Tuan kat situ? Saya di Ibu Pejabat. Yeah. Pentadbiran kebankrapan ini dia dijalankan oleh cawangan. Jadi kita di Ibu Pejabat bahagian kebankrapan, kita memantau perjalanan operasi pentadbiran kebankrapan yang dilakukan oleh cawangan. Okey. Di seluruh negara lah. Cawangan kita di seluruh negara kita memantau. Sekiranya ada masalah, cawangan akan merujuk kepada kita untuk kita memberikan solusi, merujuk kepada kita untuk kita berikan nasihat bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah yang timbul hasil daripada operasi kebankrapan di cawangan lah. Okey. Kemudian untuk orang-orang bankrupt, mereka ada hadir kepada kita untuk merujuk permasalahan mereka, dan kita cuba bantu setakat sejauh mana yang kita boleh bantu. Kita akan lihatlah di mana tempat-tempat yang perlu kita bantu, yang boleh dilakukan bagi nak memastikan mereka mengatasi masalah mereka. Okey, jadi sekarang Tuan untuk tahun 2025, untuk sekarang lah the current time ni ada berapa minimum hutang untuk boleh yang menyebabkan seseorang itu jadi bankrupt Tuan? Sebab saya lihat sekarang perkembangan dari tahun ke tahun meningkat, dan saya ingin tahulah Tuan, kenapa Jabatan Insolvensi Malaysia ataupun bahagian hal ehwal undang-undang menaikkan lagi, sepatutnya seingat saya dari zaman saya dulu pernah penolongkan hamba daftar menguruskan kes kebankrapan pada tahun 2009 saya mulalah buat, dan masa tu baru 30,000 dah boleh bankrupt, dan dan sekarang Tuan. Okey, baik. Kalau Puan Zubaidah ingat, saya pun sama. Kita sama-sama penolongkan pendaftar. Pada waktu tu, perintah kebankrapan dikeluarkan ROAO. Yes, AORO. Yes, betul. Papers in order, ROAO direkodkan. Di mana dulu saya rasa benda tu sangat susah masa saya study, masa saya belajar, saya rasa benda tu sangat sukar sekali. Tapi bila kita melalui proses-proses tu, bekerja, semua tu macam, dia macam tu je. Tapi itulah soalan, berbalik pada soalan tadi. Untuk status kebankrapan tu dijatuhkan kepada individu had minimum. Had yang minimum sekarang Tuan. Jadi saya cuba jelaskan kenapa had minimum dinaikkan pada hari betul. ini. Saya nak tahu
Lebih-lebih daripada pakar sendiri. Saya tidaklah nak kata saya pakar, tidak. Tapi hak minimum pada hari ini adalah RM100,000. Kalau Puan Zubaidah ingat, dahulu RM30,000. Zaman Jadi saya terlalu banyak 2009 kes. tu. Terlalu banyak kes apabila hak minimum diletakkan pada RM30,000 tu. Kita terlalu banyak kes kalau Puan Zubaidah ingat kan. Betul. Jadi dia dinaikkan sedikit bagi bukan nak kata menyukarkan orang dibankruptkan, tapi kalau hak terlalu rendah akan jadi ramai orang jadi bankrupt. Betul. So ianya tidak bagus untuk ekonomi negara. Jadi pindaan undang-undang dinaikkan, kemudian pada hari ini kita lihat hak kebankrapannya adalah RM100,000. Okey. Dalam keadaan RM100,000 pun untuk pengetahuan Puan Zubaidah, masih lagi ramai yang bankrupt. Terutamanya di kalangan orang-orang muda. Itu memang Masih saya lagi nak ramai. tahu. Itu sebab tu memang isu-isu yang sangat yang saya nak ajak Tuan bincang hari ini adalah Baik. sebab sekarang antara isu membimbangkan. Saya tengok sendiri berita semua tu memang membincangkan paling banyak bankrupt adalah di kalangan anak-anak muda di luar sana, belia sana. Jadi mungkin kita boleh dapat definisi atau bukannya definisi lah Tuan, yang Tuan boleh ringkaskan ataupun muda tu lebih kurang umur berapa Tuan? Saya rasa saya masih lagi muda, Puan Zubaidah pun muda. Okey, baik. Kisahlah rangkuman umur muda yang Tuan nak masukkan tu. Okey, muda, kita tidak ada satu definisi yang khas. Muda berapa, tapi kita anggap lebih kurang habis belajar, lebih kurang umur 25 sehingga kepada umur lebih kurang kepada 45 lah. Oh, jadi saya dalam golongan muda tu lagi. Sama saya. Jadi daripada sekitar 20 ke 25, 25 sehingga kepada 45, bilangan orang yang bankrupt itu agak tinggi. Terlalu tinggi. Bukan ia menjadi satu trend menyebabkan kita rasa kita perlu lakukan sesuatu. We need to do something. Something needs to be done to address this problem, untuk kita lihat kat mana masalah dia. Adakah Jabatan Insolvensi Malaysia ada apa yang Jabatan Insolvensi Malaysia buat ataupun rancang untuk tujuan tersebut Tuan? Kita ada buat beberapa program. Yang pertama, program yang sentiasa berjalan Puan Zu, iaitu kita kata public engagement. Okay. Kita keluar untuk bertemu dengan orang-orang awam. Contohnya kita membuat libat urus untuk menerangkan tentang kebankrapan dan juga kesan-kesan kebankrapan kepada orang, kesan-kesan yang akan dialami oleh orang-orang yang bankrupt lah. Ya, Tuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan saya fikir yang kedua inilah yang saya harap ia memberi impak kepada anak-anak muda, iaitu kita panggil program literasi keuangan di kalangan pelajar IPTA, IPTS. Oh, jadi kita mulakan daripada umur tu lagi. Kita tak payah tunggu yang dia dah bekerja, dah boleh buat loan semua tu, tak lah. Daripada kita masuk ke universiti. Oh, okey. Jadi pada awal tahun YB Menteri telah pun meluncurkan program ini, dan setiap cawangan insolvensi di seluruh negara diminta untuk masuk ke setiap universiti, ke pusat-pusat pengajian untuk mengadakan program literasi keuangan untuk menerangkan tentang bahayanya bankrupt ini, kesan-kesan impak dia. Jadi supaya apabila pelajar itu keluar daripada universiti itu, pelajar tu tahu. Maksudnya pelajar itu boleh beza antara keperluan dengan kehendak, supaya mereka tidak membuat pinjaman yang berlebihan. Bukan kata tak boleh nak buat pinjaman. Betul. Boleh nak beli kereta kan untuk pergi kerja. Tapi ianya hendaklah munasabah dan mengikut keperluan. Okey, jadi macam kita dululah. Betul. Kita pun tak pernah zaman kita di universiti semua tu tak pernah ada literasi undang-undang untuk maklum macam tu. Bila dah masuk kerja tu macam ni pengakuan secara peribadi. Saya sendiri pun macam bila dapat gaji tu macam seronok nak berbeli. Masa tu tak tahu lagi
Alhamdulillah kita pun memang dalam bahagian perundangan mungkin ada cakna sedikit lah untuk bahagian tersebut. Jadi pada pendapat Tuan, apa faktor-faktor yang boleh menyebabkan kebangkrapan di kalangan golongan-golongan muda ni Tuan? Faktor-faktor dia. Okey, kita nak kata buat kajian secara rasmi tu tidaklah. Okey. Tapi berdasarkan pemerhatian saya sendirilah apabila saya bertugas di insolvensi, dia antara faktor yang menyumbang kepada kebangkrapan di kalangan anak muda ni adalah yang pertama penggunaan kad kredit. Okey. Dan yang kedua pinjaman peribadi. Penggunaan kad kredit ni dia sangat bahaya Puan Zu, sebab sekiranya dia senang beranak, kita kata. Okey. Dia punya interest tu mudah beranak. Dia membengkak apabila sampai satu tahap kita tak boleh nak bayar, melebihi paras hak minimum kebangkrapan, kita dah default, gagal, maka tindakan akan diambil terhadap kita lah sehinggalah kita dibankrupkan lah. Itu satu. Okey. Yang kedua, personal loan. Bila kedua personal loan di kalangan anak muda, sebab bank dia sangat aktif untuk kita tak boleh salahkan bank. Betul. Bank dia buat bisnes dia. So bila dia offer personal loan dan kita ambil pada masa yang sama, kita ambil secara berlebihan sehingga kita tak mampu nak bayar balik, itu yang menyebabkan kita berada di ambang kebangkrapan. Jadi kenapa mereka ambil kad kredit? Kenapa mereka ambil personal loan? Mungkin sebab mereka gagal nak bezakan di antara, kenapa mereka menggunakan kad kredit secara berlebihan. Mungkin kerana anak muda mereka gagal untuk membezakan antara keperluan dan juga kehendak. Jadi mereka nak bergaya, mereka nak tampil dengan kereta yang cantik. Sebab ada orang yang buat personal loan untuk make up kereta, anak muda. Jadi dia nak melihat kereta yang cantik. Betul. Kad kredit. Macam-macam lah, mungkin nak travel ke apa. Kemudian pada akhirnya mereka menanggung bebanan hutang yang tidak tertanggung. So banyak kebangkrapan di kalangan anak muda ni mungkin daripada personal loan ataupun apa kita kata kad kredit. Dan kesan bukan kepada mereka sendiri sahaja kan Tuan? Kesan juga kepada Jabatan Insolvensi Malaysia dan kesan kepada negara juga, betul kan Tuan? Ya. Dia apabila bankrupt, apabila seseorang itu bankrupt, dia tidak boleh ada account bank, dia tak boleh begini. So dia memberi kesan kepada ekonomi negara. Dia kita kata merencatkan ekonomi. Kalau makin ramai orang bankrupt, jadi ia ada kesan dia boleh merencatkan ekonomi negara. Kerana itu kerajaan Madani dia datang dengan satu polisi yang saya kira satu polisi yang sangat bijak, iaitu kita panggil dasar peluang kedua. Dasar peluang kedua. Sekarang kan juga diamalkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Ya, kita sudah berada di fasa 2.0 untuk dasar polisi kedua ni. Kita dah selesai dengan dasar 1.0. Dasar peluang kedua 1.0 pada tahun lepas. Tahun ni dasar peluang kedua 2.0 dan pengisytiharan Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX, kita akan teruskan, kita kata dasar fast track, pelepasan fast track. Ini semua akan membantu yang pertama bankrupt dan juga membantu kepada perkembangan ekonomi negara. Jadi Tuan, mungkin Tuan boleh jelaskan sikit 1.0 and 2.0 tu sikit Tuan. Dasar peluang kedua. Ya, dasar peluang kedua dan juga sekali yang fast track daripada yang yang PMX, idea PMX tadilah. Dasar peluang kedua ini Puan Zu. Sebab sebelum ni tak ada kan Tuan, sebelum ni kan? Sebelum ni tak ada. Orang tu tunggulah sampai memang discharge bankrupt tu. Bertahun-tahun sampai habis hutang. 20 tahun. Ni Alhamdulillah kerajaan Madani dah keluar dengan satu pendekatan baru yang jadi mungkin Tuan boleh maklumkan kepada orang kat luar sana lah. Apa yang dimaksudkan dengan pelepasan 1.0, pelepasan 2.0 dengan pelepasan ekspres tadi Tuan. Okey, baik. Dasar peluang kedua ini adalah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim.
dasar peluang kita melihat sebelum ini kita lihat ada orang-orang bankrupt dalam tempoh masa yang lama. Betul. Itu satu. Jadi bankrupt ini menjadi salah satu hukuman yang sangat berat bagi mereka bila mereka bankrupt dalam tempoh masa yang lama. Kerana kesan kebankruptan ini besar. Betul. Jadi kemudian mereka berada dalam kebankruptan dalam tempoh masa yang sangat lama. Jadi dasar peluang kedua ini bertitik tolak daripada prinsip bankruptcy is not the end of everything. Jadi apabila mereka terlalu lama berada di dalam kebankruptan, kemudian mereka pula dianggap sebagai seorang bankrupt yang baik, iaitu good bankrupt. Oh, ada. Bankrupt yang memberi kerjasama kepada jabatan kita. Oh, okay. Dalam hal ehwal pentadbiran kebankruptan mereka memberi kerjasama yang cukup baik. Mereka juga telah dibankruptkan lama dan kadang-kadang estate mereka ataupun kebankruptan mereka sudah tidak lagi mampu untuk menghasilkan apa-apa hasil. Jadi sekiranya mereka menepati beberapa syarat yang telah kita tetapkan, mereka akan dilepaskan daripada kebankruptan. Itu dasar peluang kedua. Maksudnya kepada bankrupt di luar sana, sekiranya mereka boleh cuba untuk membuat permohonan bankrupt dengan syarat mereka menetapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh jabatan kita lah. Contohnya sudah bankrupt lebih daripada 5 tahun. Oh, tu antara alasan-alasan boleh mohon untuk discharge bankrupt tu lah. Discharge lebih daripada 5 tahun. Dan dia seorang bankrupt yang baik, dia memfailkan penyata hal ehwal dan dia memberi kerjasama yang sepenuhnya kepada kita. Okay. Dalam tempoh kebankruptan, pentadbiran kebankruptan tu dia memberikan kerjasama. Jadi dia boleh cubalah untuk membuat permohonan untuk dilepaskan daripada kebankruptan selepas dia bankrupt lebih daripada 5 tahun. Tapi it is not a must. We cannot guarantee yang dia akan dilepaskan. Kita tengok juga pada file dia, hutang dia, kes dia, bilangan pemiutang dia. Kita tengok juga benda-benda, ada beberapa faktor yang akan dipertimbangkan. Still ada discretionary power daripada Jabatan Insolvensi Malaysia. Kita akan menjalankan budi bicara. Jika sesuai, kita boleh lepaskan. Jika tak sesuai, kita tak lepaskan. So maksudnya kita tak janji 100% guarantee you will be discharged. No. Okay. Kita tak akan cakap macam itulah. Okay. Dia boleh apply tapi kita tengoklah. Yes. Kalau kita tengok keadaan, kalau everyone can apply. Kalau dia yang everyone yang maksudnya yang menepati syarat lah. Yes, betul. Kalau baru bankrupt tahun lepas, tahun ni nak apply tak boleh lah. Betul. 5 tahun ke atas lebih kurang macam itulah. Dan menepati syarat, kemudian kita akan tengok. Kalau boleh, kalau sesuai, kita boleh kita lepaskan. Kalau tak sesuai, tengok beberapa keadaan. Kita boleh benarkan permohonan mereka ataupun kita boleh tolak permohonan mereka. Begitulah, lebih kurang lah. Itu dasar peluang kedua. Okay. Kemudian dari sudut pelepasan fast track, kita lihat dia ada beberapa kategori yang boleh dipertimbangkan untuk dasar pelepasan fast track ni. Contohnya ibu tunggal yang mengalami masalah ekonomi, dia bankrupt, kemudian ibu tunggal lagi yang ada masalah ekonomi, kemudian mangsa scam, dia ada beberapa syarat yang akan dia ada beberapa syarat juga, beberapa kategori yang kita akan perhalusi. Cuma dasar pelepasan fast track ni kita masih belum mulakan lagi lah, sebab kalau ikut pengumuman PMX pun dia dalam bajet tahun depan. Jadi dia masih lagi dalam proses, maksudnya masih kita beberapa syarat yang perlu diletakkan lah. Tapi sekurang-kurang kerajaan dah ada satu penanda aras untuk yang akan dijalankan. Sekurang-kurang orang kat luar sana tahu ada kewujudan fast track discharge ni, tapi belum dikuatkuasakan lagi dalam masa terdekat akan dilaksanakan. Sebab ikut bajet 2026 should be 2026 dia akan tu lah. Jadi tuan, satu lagi yang saya nak dapatkan
info daripada tuan. Kan ada certain orang-orang kat luar sana dia sendiri yang pergi buat permohonan bankrupt tu tuan. Kan ada permohonan bankrupt sendiri tu. Atas faktor apa dan atas faktor apa mereka buat, itu berdasarkan pengalaman tuan lah. Dan adakah benda tu simply dibenarkan oleh mahkamah ataupun ada syarat-syarat tertentu untuk dia buat permohonan tu tuan? Okey, baik. Dari sudut kebankrapan, biasalah Puan Zuraidah pun tahu dia ada dua. Sama ada dibankrupkan oleh orang yang memberi hutang ataupun kita panggil pemberi hutang, ataupun dia sendiri buat permohonan untuk membankrupkan diri dia. Faktor-faktor dia membankrupkan diri dia bila dia merasakan dia sudah tidak lagi mampu untuk membayar komitmen dia, komitmen bulanan, membayar hutang-hutang kerana hutang dia tu melebihi daripada tanggungan diri dia. Kerana itu dia memfailkan kebankrapan diri sendiri ke mahkamah. Cuma pandangan saya, Puan Zubaidah, bagi mereka-mereka di luar sana yang merasakan mereka tidak lagi mampu untuk membayar komitmen bulanan, di samping mereka ada beberapa option. Salah satu option adalah membankrupkan diri sendiri. Tetapi salah satu option lagi, mereka boleh membuat boleh hadir ke kita panggil AKPK. Mereka hadir kepada AKPK untuk mendapatkan khidmat nasihat AKPK untuk mereka menyusun atur kembali kedudukan dan keadaan kewangan mereka. Boleh Bahkan AKPK sendiri maklumkan kepada kami dalam satu sesi libat urus bersama AKPK ada program. Dia sendiri ada program, saya pun tak berapa ingat nama program dia, tapi mereka sangat, they are very keen, mereka sangat bersemangat lah kita kata, untuk membantu mereka-mereka yang ada masalah kewangan ni. Jadi selain daripada membankrupkan diri, salah satu lagi option mereka hadir kepada AKPK dan cuba untuk dapatkan bantuan AKPK. Cuma untuk kita berjaya di bawah program AKPK ni, saya difahamkan kita kena ikutlah saranan AKPK. Yang jadi tak berjaya tu sebab kita tak nak ikut saranan AKPK. Kita pergi tapi tak nak dengar pula idea ataupun saranan daripada AKPK. Jadi kalau kita bagi kerjasama ke AKPK, jadi insya-Allah boleh membantulah kan untuk tu kan tuan. Jadi tuan berbalik kepada topik yang saya sekarang, macam yang saya maklum kepada tuan daripada awal perbincangan tadi adalah kebankrapan di kalangan golongan muda. Jadi ada satu lagi tuan, sebagai penjawat awam, saya sendiri secara personal, saya ingin tahu tuan, dan mungkin orang kat luar sana pun ingin tahu, ada tak kesan-kesan kebankrapan kepada penjawat awam? Sekiranya saya ambil contohlah mana-mana penjawat awam yang diisytiharkan bankrupt oleh mahkamah, apa kesan-kesan terhadap mereka, ada atau tidak tuan? Maksud saya dari segi pekerjaan, saya tak pastilah tu sebab saya kena tanya tuan tu. Okey, baik. Okey, sama, kita pun sama-sama penjawat awam. Sebenarnya Puan Zu, dari sudut kebankrapan ni, dari sudut perkhidmatan awam, kita tak perlu sampai kepada kebankrapan pun. Sebelum sampai ke bankrapan tu, dia ada di dalam hal penjawat awam ni, dia ada satu istilah kita panggil keberhutangan yang serius. Sebelum bankrupt, dia ada satu istilah keberhutangan yang serius. Adakah tu yang 40% tinggal balance gaji tu semua? Tu di bawah Jabatan Insolvensi Malaysia pemantauan ataupun memang ada departmen tu sendiri? Dia pemantauan jabatan masing-masing. Yang syarat tak boleh potongan 60% apa semua kan. Itu pun kalau di bawah kita kata peraturan-peraturan pegawai awam, kita berada di bawah keberhutangan yang serius, yakni potongan gaji kita ni, potongan pinjaman daripada gaji kita ni dah melebihi 60% ke contoh kan. Itu kita dianggap sebagai keberhutangan yang serius yang boleh
menyebabkan kita diambil tindakan tata tertib, tak perlu pun kita diisytiharkan bankrupt. Ini kan pula kalau diisytiharkan bankrupt kan Oh, lagi besar. Oh, jadi kalau nak minta, andai kata diisytihar bankrupt tuan. okey, baik. Kena buka buku. Oh, tak apa. Saya pun tak ni. Okey, baik. Ni. Dia dia keberhutangan serius ni kalau ikut peraturan-peraturan pegawai awam, dia didefinisikan yang pertama, aggregate hutang tu melebihi 10 kali emolumen bulanannya. Maksudnya kita kata dalam bahasa mudah, kita punya komitmen bulanan untuk bayar loan tu melebihi 10 kali emolumen bulanan yang kita terima. Tu yang pertama. Yang kedua, bila kita berhutang, kita tak dapat bayar, bank saman kita dan mahkamah telah mengeluarkan penghakiman mengarahkan kita untuk bayar hutang tersebut. Itu pun dah dianggap sebagai keberhutangan yang serius. Okey. Dan yang ketiga, keberhutangan serius adalah apabila kita diisytiharkan bankrupt. Itu adalah juga dianggap sebagai keberhutangan yang serius. Tapi kita kembali kepada yang pertama. Bank mahkamah masih lagi belum mengeluarkan perintah kebankruptan kepada kita. Kita pun masih lagi belum bankrupt, tetapi kita kembali kepada kategori pertama. Kalau komitmen bulanan kita tu terlalu tinggi, itu pun sudah dikira sebagai keberhutangan yang serius, di mana jadi waktu tu kita dah sebagai pejabat awam, waktu tu lah kita kena bersedia dah kan tuan, untuk buat satu persiapan ataupun mungkin boleh memulakan langkah untuk memastikan benda tu tak lebih teruk ataupun lebih worse lagi kan. Kena pandailah atau mungkin Jabatan Insolvensi Malaysia ada bahagian kaunseling, bahagian memberi nasihat tuan, sekiranya ada orang-orang kat luar sana, tak kisahlah orang muda ke, orang awam ke, penjawat awam yang mungkin dah rasa mereka dah satu tahap macam tak boleh handle dah kewangan mereka tu. Jadi mungkin ada satu bahagian di bawah Jabatan Insolvensi Malaysia yang saya ambil contoh kami lah tuan ya. InsyaAllah tak adalah saya tak terlibat dengan bahagian-bahagian macam tu. Jadi mungkin ada satu bahagian di Jabatan Insolvensi Malaysia yang boleh kami rujuk bahagian kaunseling ke, untuk mendapatkan nasihat selain daripada AKPK tuan. Okey, baik. Untuk menjawab soalan Puan Zubaidah, saya kena undur sikit. Saya kena undur sikit. Patah balik sikit. Saya cuba untuk fokus kepada penjawat awam sambil jawab kepada soalan Puan Zubaidah. Okey. Saya undur sikit. Ambil contoh saya lah. Contoh sahaja tu. Penjawat awam. Yes, mohon dijauhkan. Sama, saya pun mohon dia. Amin. Okey, baik. Kita undur sikit. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh penjawat awam apabila dia berada dalam keberhutangan yang serius. Yang pertama, dia perlu maklumkan kepada ketua jabatan. Ini bukan bankrupt lagi ni. Dia dah komitmen dia terlalu tinggi. Betul. Dia kena maklumkan kepada ketua jabatan beliau. Itu pun benda paling jarang dibuat orang kan. Takkan lah. Tapi sepatutnya kena bagi tahu supaya mungkin ketua jabatan dapat bantu beri kaunseling ataupun boleh membantu dari beberapa aspek. Kita tengok macam mana. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bagi menjawab soalan Puan Zu, apa yang perlu dilakukan adalah kita di insolvensi ni, apabila orang tu bankrupt, barulah kita step into the picture. Bila orang tu bankrupt, baru kita buat kerja. Yes, sebab lebih pada pentadbiran lepas kepada kebankruptan. Jadi kita tidak ada bahagian yang boleh memberi nasihat kepada orang yang masih belum bankrupt. Okey. Jadi cadangan saya, sama ada dia penjawat awam ataupun bukan, bila dia berada dalam keberhutangan yang serius, dia sudah tidak mampu untuk bayar hutang, kalau dia pergi kepada bank, kalau berdasarkan pengalaman saya lah, bank tak berapa dengar sangat rayuan. Bukan tak berapa dengar, bukan saya nak kata bank tak berapa dengar.
Tapi saya nak So, cakap, berdasar pengalaman kita pun masa Ah. kita mula-mula yang masa JID masuk semua tu, Judgment in Default masuk semua tu, kita akan bagi tahu kepada pemiutang ni, kepada penghutang ni, pergilah bincang dengan bank dulu tu. pengalaman Saya kita. sendiri sebagai penolong kanan berdaftar sebelum ni pun saya biasanya macam tu lah untuk Mm-mm. mengelakkan. Tapi kebiasaannya tetap juga bank nak teruskan dengan kebankrapan. Betul. Jadi cadangan saya, mereka yang berada dalam keberhutangan yang serius ini boleh cuba pergi kepada bincang dengan AKPK. Betul. Okay. Jadi mungkin AKPK dia boleh bincang dengan bank dengan memberikan cadangan, jadual bayaran, kita panggil restructure of the loan. Oh, okay. So mungkin mereka yang berada dalam keberhutangan yang serius pergi kepada AKPK dan mungkin di situ mereka boleh bincang tentang restructure of the loan. Tapi secara detail saya tak pasti, mungkin Puan Zu sebagai GBG boleh panggil wakil daripada AKPK untuk memberi siar raya tentang program mereka berkait hal ni. Mereka pun nak war-warkan juga kepada orang ramai. Betul. Program-program mereka. Next podcast nanti Puan Zu boleh jemput mereka. InsyaAllah. So saya pun macam melalui podcast hari ni baru saya tahu apa fungsi AKPK sebenarnya yang sebenarnya tak ada kaitan pun dengan Jabatan Insolvensi. Tapi ada libat urus lah, ada certain isu yang boleh dibincang bersama. Mereka ada satu nama program ni, program yang membantu orang yang mengalami bebanan hutang yang serius. Tapi saya tak ingat nama mereka. Jadi mungkin mungkin saya boleh dapatkan pencerahan daripada AKPK sendiri. Lah. Kalau tanya AKPK siapa bagi tahu, jangan cakap saya bagi tahu. Tak apa. Okey Tuan. Jadi Tuan, sekarang kita dah cover isu definisi kebankrapan, definisi keberhutangan serius yang melibatkan golongan muda, golongan penjawat awam dan juga orang di luar sana lah, dan apa tindakan ataupun idea-idea daripada Kerajaan Madani sendiri, daripada PMX sendiri, semua tu sangat membantu untuk memastikan mengurangkan kebankrapan yang berlaku di Malaysia sekarang. Jadi saya, sebelum kita menutup sesi podcast hari ini, saya sekali lagi mohon satu pendapat ataupun cadangan daripada pihak Tuan Roslizi sendiri sebagai penolong pengarah bahagian insolvensi ini untuk memberi satu idea ataupun satu harapan Tuan daripada sebagai wakil daripada Jabatan Insolvensi Malaysia kepada semua orang kat luar sana, apa harapan daripada Jabatan Insolvensi Malaysia untuk mengurangkan kebankrapan yang berlaku di Malaysia ni, Tuan. Okey, baik. Terima kasih Puan Zu. Maksudnya kita dah berada menghampiri penghujung kan? Ya, betul. Okey, baik. Itulah saya nak Tuan macam mewar-warkan apa harapan sebenar Jabatan Insolvensi Malaysia sekarang kepada orang-orang kat luar sana untuk membantu sekali untuk mengurangkan kebankrapan yang berlaku di Malaysia sekarang. Okey, baik. Untuk kita kata zero bankruptcy tu tak menasabah lah. Betul. Tak logik lah. Dia mesti ada lah. Sebab hari tak sentiasa cerah kan. Betul. Businessman ni, orang-orang yang buat bisnes ni, dia buat loan dengan bank. So ada hari bisnes dia tak berapa baik, dia tak boleh bayar loan, dia dibankruptkan. Dalam kes-kes begitu, bukanlah nak kata tak mengapa bankrupt, tapi kalau dalam bankrupt macam tu kita kata tidak ada, kita tak boleh nak mempersalahkan mana-mana pihak lah. Sebab kadang-kadang bisnes tak bagus. Betul. Yang agak menyedihkan kita apabila bankrupt kerana personal loan dan juga kad kredit. Ada beza lah Tuan. Jadi yang tu kita rasa macam sedih dan sendu dalam hati lah. Sebab hanya kerana kad kredit. Jabatan Insolvensi Tuan ada rasa tu lah. Okay. So pesanan saya, Puan Zu, pesanan saya pesan pada diri saya sendiri juga. Betul. Sebab kita dalam kehidupan seharian kita, kita tak boleh lari daripada kita ada buat transaksi seperti pinjaman kereta kan, dan juga pinjaman perumahan. Jadi
yang paling penting bukanlah kita tak boleh nak berhutang. Kalau ikut dalam peraturan penjawat awam pun, penjawat awam sendiri dibenarkan untuk membuat hutang dengan institusi-institusi yang dilesenkan lah. Ya, kalau zero hutang tu macam pelik sebenarnya tu. Kalau ada penjawat awam yang memang tak ambil hutang langsung tu macam pelik. Pelik lah, pelik. Jadi pesanan saya adalah kita ada pepatah bahasa Melayu kata ukur baju badan sendiri. Jadi kita tahu kemampuan kita. Kita tahu sejauh mana kemampuan kita, keupayaan keuangan kita. Kita tahu gaji kita berapa, kita tahu liability kita berapa. So, dalam hal kita nak buat hutang, kita berpada-pada. So, dalam hal kita nak berbelanja, kita berpada-pada. Kita kata nak makan jus kopi, takkan nak minum setiap hari kan. Betul. Minggu sekali okey lah, ataupun 2 minggu sekali okey lah, ataupun kita nak travel. Jangan buat personal loan hanya kerana nak buat travel ke luar negara. Mungkin kita boleh travel ke kawasan dalam negara kan. Contoh saya daripada Kelang, mungkin saya boleh pergi berjalan-jalan. Kadang-kadang kalau pergi luar negara belanja banyak kan. Saya pergi Kuching kat tempat Puan Zu kan. Saya malu-alukan. So, dalam pada kita berbelanja tu, kita berbelanjalah mengikut ukur baju badan sendiri. Betul, berhemah. Berhemah dan berpada-pada. Terutamanya kita orang makan gaji. Sama ada makan gaji dengan kerajaan ataupun makan gaji dengan swasta. Kalau periuk kita besar ni, kita belanja kita biar kecil sikit daripada periuk tu. Kalau periuk kita besar ni, kita belanja lebih kecil sikit daripada periuk tu supaya dia ada ruang-ruang yang sekiranya emergency kita boleh gunakan. Betul. Begitulah lebih kurang. Setelah 15 tahun berada di alam pekerjaan. Betul Puan Zu? Betul Tuan. Saya sendiri pun mengakui ada masanya pun Tuan pun faham kan, kita pun kadang-kadang lupa kehendak dan keperluan tu, kadang-kadang kehendak tu melebihi keperluan pula. Tu sendiri pun kadang-kadang kena fikir sendiri. Jadi Tuan, saya daripada Jabatan Bantuan Guaman sangat berterima kasih atas perkongsian daripada pihak Tuan hari ini. Saya sendiri pun terkesan dan saya dapat rasakan dan dapat saya sendiri boleh bagi tahu Tuan yang sebenarnya saya sendiri pun belajar banyak hari ini Tuan. Jadi saya harap orang-orang kat luar sana pun dapat belajar sesuatu ataupun boleh belajar banyak daripada pihak Tuan hari ini. Dan saya akhiri sesi podcast saya hari ini Tuan dengan satu pantun, iaitu kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang mungkin boleh kita buat perbincangan lagi. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Itu saja podcast Sembang Guaman hari ini bersama Tuan Roslizi Sulaiman, Timbalan Pengarah Bahagian Insolvensi Kebangkrapan. Bahagian Kebangkrapan Jabatan Insolvensi Malaysia. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Jadi subscribe nanti dan sila view kami punya podcast Sembang Guaman Jabatan Bantuan Guaman. Terima kasih.